Okey, betul untuk bagi ayam makan. Okay, Assalamualaikum, berbandi bersaut. Kali ni saya akan pindahkan ayam ni. Ayam ni dah besar. Ini saya kena pindahkan reban ke reban yang lagi sesuai lah. Dan ayam yang kecil kat sini, saya akan pindahkan ke reban sini. Ni contohnya ayam ni kan. Ayam ni yang kecil ni, saya akan masukkan reban sana. Yang reban sini, saya akan masukkan reban kosong sana. Sana tu reban sana saya dah, ayamnya dah saya sembelih lah. Saya dah buat selection. Okey, kita mulakan pemindahan. Kecoh. Ayo. Ayam stres kalau kita buat pemindahan ayam ni, ayam stres. Ayam lain pun stres. Kita masukkan ke reban ini. Reban ni dia punya bekas minum besar sikit. Kecoh lah. Nampak. Macam nak sembelih kau. Dia pergi ke situ. Dia ke situ, dia keluar. Aku nak sembelih kau pun. Betul. Dia kita pindah rumah baru.
Ayah saya nak tangkap dia. Oh. Okay. Ada lagi 4 ekor. Dia ayam pembesaran dia ada yang tak sekata, mungkin dia punya pemakanan dia berebut. Ekor ni dia bakar yang sabung. Bakar yang sabung. Yang sabung betina. Yang sabung ni kita masukkan kat dalam sana. Garang ayam ni. Ini garang. Kita bagi dia seekor hitam dalam ni. Okay, ada seekor lagi. Tu saya nak bagi dia ubat. Ubat ni. Ini ayam cross, dia macam tak sihat lah kan. Dia muka dia ada macam putih kan. Putih ni. Kalau saya tengok perkongsian rakan-rakan daripada peternak lain, kalau ayam muka putih ni dia ada masalah cacing. Jadi saya bagi dia buat cacing dululah. Buat cacing Itu botol lain. Saya dah pindahkan dalam botol lain. Okay, pindah ke sini. Okay, selesai. Kita nak pindahkan yang ni pula, yang kecil ni, ke reban sana. Jadi sepatutnya sebelum kita pindah ayam, kita sanitasi dulu kan. Tapi saya tak ada masa. Sebab petang ni saya akan balik semula ke Shah Alam. Jadi saya
Sembuh sekejap je lah, sikit je. Masalah pun ni. Allah pun ni. Tengok. Kena beli spray lain dah ni. Itulah, kita pindahkan ayam saja. Ni ayam cross ya, ayam cross. Tapi dia kebanyakannya dia tak jadi yang saya punya kehendak lah. Saya punya cross tak boleh, saya nak yang hitam tu, yang seolah-olah ada black shower tu kan. Tapi kebanyakannya dia jadi macam light sunset. Jadi nanti saya akan selection lah. Kebanyakan yang tidak saya pilih ni akan saya sembelih lah kan. Ada satu Brahma. Ni Brahma. Ni Lab Columbia Brahma. Lab Columbia Brahma ni jantan. Cantik ya. Kita pindahkan ke serban ni. Tuh. Dia duduk ujung sana bu. Tapi dia lari ke sini. Ini pun ada Brahma, tapi ini Brahma lokal saya lah. Brahma lama saya. Ni dia bukan Lab Columbia, dia Lab Brahma lah. Dia bulu kaki dia tak berapa panjang tapi dia tetap Brahma kan. Cuma dia dah banyak kali mungkin layer-layer dia daripada breeder tu tak berapa nak cantik tapi dia tetap Brahma lah. Okay. Ni antara ayam yang saya nak selection lah, yang saya nak pilih. Antara ayam tu black ni ayam cross saya ni black shower. Ni cross yang kelima lah ni. Cross yang kelima daripada seekor bapak tu dia banyak jadi warna putih. Bapak yang tu pun saya dah sembelih lah. Mana saya tak pilih lah bapak tu. Ni antara yang saya akan pilih. Dia bulu dia lembut ya. Bulu dia jenis lembut. Black shower. Ni antara black shower saya lah. Dia jantan, putih yang banyak ni, yang ni betina. Masuk bulu ayam ke hidung. Halo lagi sana bu. Halo lagi sana.
Ada lagi 3 ekor. Pandai kau nak keluar ni. Okey ni. Keluar sangat je. Keluar sangat kan ni tengok. Ni antara ayam cross saya yang saya tak pilih lah. Dia seakan like sunset kan, tapi dia berkaki kuning. Ni cross ni. Jadi kita tak boleh biarkan lah ayam macam ni. Kalau kita nak biarkan atau bagi dekat jiran kawan-kawan, kita kena jujur kena bagi tahu dia ayam ini ayam cross. Dan dia pun nanti harap dia jujur lah. Sebab ayam like sunset, dia berkaki putih. Dia corak sama. Besar sikit keban dia. Dia punya cempera sikit. Stres ni. Dia tak apa, anak ayam stres tak apa kan. Ada birth seekor, birth Brahma. Beza ya. Beza kalau yang Colombia Brahma dengan Brahma lokal lain. Dia punya corak bulu kaki dia. Okey, saya akan masukkan reban sana. Ni antara dia. Ayam yang saya dah dapat lah kan. Ayam selection yang saya dah dapat. Ni ayam cross saya ni. Ya. Sayang ya. Ni bapak dia. Itu bapak dia. Ni anak dia. Anak dia yang dia ni anak dia yang dapat. Yang saya selection lah. Ni bapak dia. Garang ni bapak dia. Ni anak dia. Anak dia cantik. Ada seekor betina. Mana saya dah dapat sepasang. Yang akan saya tetap lah. Saya akan biarkan. Saya akan tengok hasil dia. Yang betina kat luar ni. Saya akan try tangkap. Dapat ya? Oh, tengok. Ni dapat dia. Ni laki dia. Ni laki dia garang. Laki dia. Laki dia marah. Laki dia marah. Dapat kan? Pasangan yang cantik. Dia punya leher dia ada warna oranye. Bulu macam blue. Leher dia warna oranye. Ni cross ya? Cross Australorp. Boleh lah nanti ke siapa-siapa nak ayam baka cantik yang murah-murah kan. Boleh. Saya akan cuba hasilkan anak dia. Okay, kita tengoklah nanti macam mana hasil dia. Dia dah bertelur dah yang Cina tu. Tapi saya baru kahwinkan dia dengan bapaknya ni. Sebelum ni dia bapak Splash Australorp.
Okey. Ni saya nak pindahkan ayam Australorp ni ke reban sana. Yang ayam dalam reban yang ni saya dah masukkan dekat ayam-ayam cross saya lah. Ayam untuk penghasilan telur. Sekarang ni saya nak ada breeding ayam Australorp ni. Sini. Apa ni barang ni? Nak pegang kau kan tu. Nak melingkau. Ni. Ni Australorp splash. Dulu saya beli telur ni ayam ni. Tapi telur dia mungkin telur yang mula-mula kan. Dia punya ayam tu pun tak besar sangat. Nak ambil yang betina. Ni yang betina. Ayam betina blue Australorp. Kita bagi pasangan dengan splash Australorp. Oh. Kalau sebelum ni reban ni ayam black shaver. Sekarang saya dah ayam black shaver saya dah masukkan dekat ayam-ayam cross lah untuk penghasilan telur. Ada seekor lagi blue. Ni blue Australorp. Ada telur sebiji. Saya akan cuba tetaskanlah telur ni. Malam ni juga ada ayam cross saya. Ni ayam cross saya. Dia cantik Dia cantik. Punya kaki dia pendek. Kaki berbulu lah. Dia cross dengan Brahma ni. Dia cantik. Dia punya corak ni pun cantik. Ayam ni perancangan saya nak crosskan dia dengan ayam cross lah. Cross sama cross. Ayam cross Australorp. Ayam ni cantik. Tengok dia pendek je. Rumit. Saya nak ambil ayam Australorp cross. Saya nak masukkan ke dalam ni. Yang ni pun antara ayam cross yang saya pilih lah. Cross yang bagi saya nampak cantik kan. Ni yang betina. Dia marah. Kita masuk dalam sini dulu. Okey, saya nak ambil yang jantan. Tengok ni tegak rambut dia. Dia marah saya ni. Dia marah. Ni Australorp cross saya. Nanti kan dia gold. Dia punya leher dia gold. Ni ayam cross cantik saya lah.
Saya nak bagi dia dekat reban bawah, reban bawah pasir kan. Ada betina yang putih tu, campurkan dia dengan Ross Australorp blue. Blue leher dia ada gold lah. Saya akan cuba tengok anak dia macam mana nanti. Dia dah mula bertelur yang ibu blue tu, tapi saya buat masa ni saya belum meram lagi lah telur dia, sebab telur dia kecil. Okey, reban sana saya akan masukkan anak-anak Brahma Colombia. Okey, reban yang kosong tadi tu, yang ada Australorp cross tadi tu kan, saya nak letakkan ayam Brahma saya. Anak ayam Brahma. Ni anak ayam Brahma, like Colombia Brahma. Ni anak like Colombia Brahma. Saya letakkan kat sana. Ni betina ni, 2 ekor ni. Masih ekor lagi. Ni usia 3 minggu 3 minggu dia dah besar ya, Brahma. Dia cepat besar Ni Colombia Brahma. Jantan ni jantan. Saya juga ada like Colombia Brahma yang sudah usia hampir 2 bulan lah ni dalam ni. Saya nak satukan dekat sana. Ni like Colombia Brahma. Ni usia hampir 2 bulan dah ni, jantan. Ni bloodline punya bloodline punya kalau kita tengok kan, dia punya bulu kaki ni panjang kan. Saya juga ada Brahma yang lokal lah. Saya juga ada ayam Brahma lokal. Lokal ni bukan bermakna bukan original dia original. Tapi saya tak tahu. Dulu saya beli anak dia ni dekat ada satu individu lah dekat Putra Heights kan. Ni pun Brahma tapi dia bukan Brahma bloodline. Dia Brahma yang macam standard Malaysia lokal punya kan. Pun Brahma ada sekor lagi warna light. Kita simpan dia dulu ya. Saya ada lagi sekor anak Brahma jantan. Dia bukan import line lah, dia Brahma. Okey dia pun Brahma ni. Kalau kita tengok Brahma ni, dia, bulu kaki dia pendek. Ni pun Brahma, tapi tak tahu baka dia macam mana kan, baka dari apa, mungkin ada persilangan apa, saya tak pasti. Ni dulu dia punya keturunan dia lah, atuk nenek dia dulu. Saya beli di ada individu yang beli ayam Brahma di Putra Heights. Masa tu saya belum ada ilmu tentang ayam Brahma. Saya pakai beli je, kaki berbulu je saya beli. Bila kita dah lama menternak, kita baru tahu antara ayam bloodline dan ayam biasa, Brahma biasa. Ya, selesai kerja-kerja memindahkan ayam ke reban-reban yang sesuai lah.
Macam ni dia anak sesuai reban ni. Tapi bila dah besar kena pindahkan reban lah. Sama ada saya tambah reban ataupun saya pindah-pindah. Yang saya akan selection lah, mana-mana yang tak perlu tu saya akan korbankan lah, saya akan sembelih kan. Okey, saya rasa untuk minggu ni itu saja. Terima kasih Reban di Bersaut.